you masak, you kena tahu tentang bau tu. Setiap masakan membezakan satu masak dengan satu masakan, satu lauk dengan satu lauk, bau dan rasa. Itu saja. Rupa dia sama je, coklat lebih kurang merah, merah-merah coklat. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zada nak share resepi ayam shorba. Alright, kita panaskan minyak di kuali. Kita nak tumis ni dulu, ya. Bay leaf, kayu manis, cengkeh dan buah pelaga. Nanti you masak, you boleh bau tahu. Dia bau wangi kayu manis, cengkeh dengan buah pelaga dan bersama dengan daun bay. Alright, kita masukkan bawang. Bawang dia hari ni bawang besar, saya tidak pisah. 2 biji tu saya mayang. Okey, kita tumis ni sampai bawang dia coklat. Selalunya Kak Zara masak, bawang dia tak coklat. Hari ni kita nak dia coklat sikit supaya dia punya manis, bau tu lebih kuat. Ya. Okey, so ini adalah bawang putih dengan halia. Kalau puan malas nak blend, puan boleh tumbuk aja. Saya malas nak tumbuk, jadi saya kisah. Kita tak ada pakai cili merah ataupun cili kering. Kita tak ada guna, ya. Pedas kita datang daripada lada hitam dan juga serbuk lada ni. Alright, kita tunggu dia macam gini. Ni. Tapi tak payah macam bawang goreng. Ya, okey. Kalau dah cantik warnanya, kita nak masukkan yang kita dah pisah ni tadi, bawang putih dan halia. Kita tumis sampai kita bau pula bawang putih dan halia. Saya kalau masak, saya memang titik beratkan pada bau tau. You tak boleh masak, main masak je. You kena ada macam ni. Ni dah bau halia. Kan? Janganlah you jauh-jauh daripada kuali tu, mana nak bau. Ni dah sedap dah. Campuran bau ke 3 sekawan, daun bay, bawang yang kita dah goreng, dah ada bau manis, dan kita ada halia dan bawang putih. Ya. Okey, kalau kita nak masukkan ni, Kak Zara kecilkan api. Bila kita nak masukkan rempah yang macam ni, ini kira kita bagi rempah lah, ya. Lada serbuk, api kena kecil. Yang ini okey, yang ini yang kita takut. Kadang kita tengah tumis, minyak tengah panas, kita masuk ni, you meleceh pula, dia terus burn. Apa? Dia terus hangus. Nanti dah ada efek sikit pada rasa dan color. So saya kecilkan api supaya panas minyak tu susut, reda, kita baru masukkan semua. Saya nak masuk sekarang ni ialah ini ketumbar, serbuk ketumbar, yang ini serbuk lada, ni lada hitam dan sedikit serbuk kunyit. Yang ini you tak payah pakai kunyit hidup. Yang ini kita tak nak kunyit hidup. Kita nak bau kunyit serbuk. Ya. So kita masukkan semua. Api kecil, ya. Okay, bila dia dah rata dalam minyak ni, baru kita besarkan api. Okay, saya nak masukkan air ni, sayang ni air dalam blender ni, ya. Okay, kita tumis lagi. Jangan lama sangat, kita takut dia hangus, ya. So kita masukkan sedikit air lagi. Dan kita tumis lagi sebentar, bagi rempah tu masak, ya. Kita nak masukkan buah tomato. Tomato dia puan potong-potong dalam satu biji tu, belah dua, kemudian potong cube macam ni. Jangan halus sangat, ya, dan jangan besar sangat. Okey, kita masak lagi sampai tomatonya lecuh. Jadi kita nak masukkan garam. Masukkan ayam. So kita balik-balikkan. Okey, dia macam ni senang. Kalau you nak makan dengan nasi putih, dia berkuah sedikit. Nak makan dengan nasi biryani, nasi tomato, nasi serai, nasi apa-apa, pekatkan sedikit. Kalau you nak makan dengan chapati, dengan naan, dengan apa, pekatkan sedikit. Dia tak boleh cari-cari celup roti tu. Nanti kan dia tak lekat. Ya. Okey, kita nak masukkan yogurt. Kalau katalah puan tak ada yogurt dekat rumah, sebab orang kita Melayu jarang makan yogurt, ya. Kalau tak ada, susah nak cari yogurt, puan buat sendiri. Beli susu cair tin, perah limau nipis. Tapi itu kita tak panggil yogurt lah, itu kita panggil susu masam macam tu. Tapi boleh juga kita gunakan kalau tak ada
Yogurt. Masa nak beli yogurt, baca ya puan. Orang kita kadang-kadang malas nak baca. Dia nampak je yogurt, dia tu ambil. Sekali terbawa balik, yogurt strawberry. Sekarang ni baru saya nak masuk santan. Santan last. Santan ikut puan-puan. You suka santan banyak, silakan. Tak ada masalah. Saya tambah air sikit ya. Dia boleh buah. Okay. Last kali dia dah masuk semua, kita akan masukkan garam masalah. Ini rempah ya puan, bukan garam. Garam yang mula-mula tadi saya taruh, itu garam. Ini bukan garam, ini rempah. Ini kita panggil ibu rempah. So kita masukkan atas dia. Ini saya tak tumis. Selalunya saya tumis, kali ini saya tak tumis. Okay. Kita tunggu dia mendidih. Okey, dah pun siap lauk kita ya. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu ayam syurba buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.